Borak Kacip. So sekarang kita bersama dengan... Kau tak kenal aku kot. Sebab tu saya tanya abang siapa. Yang saya tahu Pelar je. Dia cakap orang, dia tu pun pelak. Haris. Aku boleh sebut. Oh, saya boleh. Haris. Sebut for you. Tu? Macam lah Selalunya kalau orang habis terawih ada buat tadarus kan? Ada. Iqra' ke dia baca? Lepas terawih buat tadarus ikut ke? Kau ni kacip sangat kau ni. Juzuk berapa? Ikut juzuk berapa Ikut aku ingat aku sampai ya. Yang ya tu last lah juzuk terakhir lah. Kalau kita raya lagi pun boleh ke? Raya kita raya setahun pun boleh. Raya setahun boleh? Raya kita boleh pergi kat rumah makcik kau. Boleh rumah pakcik aku. Itu bukan ziarah ke nama dia? Itu ziarah tapi adik dia nama bukan nama ziarah. Adik dia siapa pula? Holiday. Dia lelaki ke perempuan Holiday tu? Holiday tu tengok kalau nama Holiday lelaki. Kalau Holiday ya perempuan. Kalau raya-raya orang makan ketupat dia ambil 4. Lepas tu ke apa? Tak. Kalau dia makan ketupat dia tak akan ambil 4. Dia ambil 3. Kalau ambil lebih 3 kena bayar. Okay, dia nak jumpa abang tu jumpa kat mana nanti? Jumpa dekat airport lah. Airport apa? Kau kena buang kerja lagi. Selangan airport gangster tu.